Assalamualaikum. Kereta raya harga raya. Hari ni kita nak review sebiji Toyota Altis 1.8 E-Spec walaupun E-Spec tapi condition dia memang sangat-sangat cantik. Masih original condition. Owner lama memang jaga sangat-sangat. So korang tengok kereta ni, bahagian luaran saja dah cantik. Lampu semua cantik lagi. Yang ni original facelift So bukan 2002, bukan 2004. Yang ni 2010. Korang tengok sport rim masih original, 16 inci, tayar bunga baru lagi. Bahagian tepi ni semua cantik, cat masih original. Yang ni enjin pakai enjin VVTi So jimat minyak, tahan lasak. Yang ni 1.8, so rotek dia tak berapa nak mahal. Okey. Lampu depan pun cantik lagi. Yang paling special kereta ni dalaman Korang tengok dalaman dia. Dashboard, steering, player semua masih original, cantik lagi. Meter pun cantik lagi. Lagi satu, kereta ni walaupun E-Spec, seat dia leather nampak tak? Mana korang nak dapat E-Spec tapi seat leather. Yang ni bahagian belakang pun cantik lagi. Leather semua masih okey, tak ada koyak. Harga korang tengok kita jual berapa? RM28,000. So yang mana tengok video ni, kita tak nak 28,000, tak nak 27,000, tak nak 25,000. Kita nak bagi RM20,000 sahaja. Memang dah cukup murah. Sebelum kita stop video ni, kita nak iklan sebiji Myvi. Yang ni Pro 2 Myvi SE2 Special Edition. Harga RM15,000 sahaja. Siapa nak untuk raya ni, datang ambil. So itu saja. Yang berminat terus datang ke AR Speed World. Banyak kereta murah So apa-apa pun, jangan lupa like, follow dan share. Itu saja. Assalamualaikum.